Zain perhiasan. Zainul Abidin, bahasa Melayu kita perhiasan. Jangok abidin, bagi segala ibadat. Oi, gelar dia molek ni. Siapa dia ni? Zainul Abidin ni. Oh, Ibnu Muhammad Al-Fatani, orang petani kita weh. Kena rena dengan kita ni. Satu, kena adik-beradik sama sebahasa. Dia bahasa Melayu, Zainul Abidin ni bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu, dia panggil adik-beradik sebahasa. Lepas tu, orang duk senegeri. Adik-beradik sama duk sama negeri. Kita pun duk di petani, Syekh Zainul Abidin pun duk di petani. Patut mana lagi adik-beradik? Adik-beradik sama-sama Islam, sama agama. Zainul Abidin ni beragama dengan agama Islam. Kita agama Islam, adik-beradik. Banyak adik-beradik tu. Adik-beradik sama duduk di petani, adik-beradik sama Melayu, sama bahasa Melayu, adik-beradik sama Islam. Banyak adik-beradik ni pun dia. Haraplah kita mengaji kitab dia ni. Harap kita ni we Tuhan buka, we boleh kita pegang yang benar, we selarang dengan hak Nabi pegang, hak sahabat pegang. Kerana kitab dia nama ni ke apa? Aqidatun Naji. Pegangnya yang lepas. Pegangnya yang lepas daripada sesat dan bid'ah, dia panggil. Nama kitab dia pun sedap dah ni. Hengga-hengganya Melayu, kitab Melayu. Hak demo buat main-main tu Melayu ni. Muhammad Al-Fatani ni orang yang cidik-cidik dan bijak-bijak saja orang duduk negeri ni. Nama Al-Fatani. Doa macam ni lah. Ghafarallahu li telah apung oleh Allah li, yakni Zainul Abidin, bagi Muhammad Abidin, bagi Syekh Muhammad Abidin li tu, wali walidayya, dan bagi dua ibu bapaknya, ibu bapak bagi Syekh Zainul Abidin. Dua. Dia doa untuk diri dia dan dia doa untuk dua ibu bapak dia. Ni tertib doa yang diajar oleh ulama. Tengok ni. Dia doa untuk diri dia li. Pada dia doa untuk dua bapak dua. Yang tiga walil muslimi.